Okey tuan-puan, perbezaan antara pelabur emas dan juga penyimpan emas. Tuan-puan kena faham dua kategori ni. Pelabur ni dia beli emas ketika harga rendah, dia sibuk nak jual ketika harga tinggi. Dia meraih keuntungan lebihan daripada modal asal dia beli emas tu. Bagi penyimpan emas, dia tak kira pada harga. Dia akan beli emas, dia akan kumpul emas. Kalau ada duit lebihan, dia terus kumpul emas, terus beli emas. So itulah seorang penyimpan emas. Jadi apa perbezaan dia? Perbezaan yang paling ketara tuan-puan, di pengakhirannya nanti pelabur emas dia mungkin ada duit ataupun mungkin duit tu dah habis dia gunakan, dia pakai. Bagi penyimpan emas, di penghujungnya nanti dia ada emas yang sangat banyak. Sebab fokus dia adalah kepada pertambahan gram. Bukan sibuk harga emas naik, dia sibuk nak jual. Ini adalah perbezaan paling ketara antara pelabur dan juga penyimpan emas. So kalau tuan-puan nak jadi penyimpan emas di bawah bimbingan saya, tuan-puan boleh isi batch servis di bawah. Jangan lupa follow saya untuk info emas dan juga kewangan.